Okay, jom kita tengok ayam sambal resepnya mudah nak buat dan insyaAllah sedap. Okay, jom kita start. Okay, mula-mula kita tumis dulu serai sampai dia naik bau. Lepas tu kita masuk ke pula bahan kisar. Ini ada bawang putih, bawang merah, lepas tu dengan halia. Okay, so kita masuk ke pula cili giling. Tumis-tumis sampai dia pecah minyak. Okay, kita dah pecah minyak dah sebenarnya, tapi saya suka masak lebih lagi. Tambah air. Okay, lepas tu bila dia dah kering macam ni, kita tambah air lagi sikit. Cuma saya tak tunjuk dalam video kali ni. Lepas tu kita tambah pula ayam. Kita gaul-gaul selati dengan dia punya bahan tadi tu sampai jadi macam ni. Lepas tu nanti jangan lupa untuk season dengan garam. Giling yang saya guna ni adalah brand Chili Princess. Okay, sebenarnya dia dah ada garam, lepas tu dia dah ada Ajinomoto sikit, lepas tu dia dah ada asam jawa, so dia tak banyak ya. Lepas tu kita masuk ke pula air. Kalau nak kuah banyak, letaklah air banyak. Okay, kita masukkan pula bawang len ataupun bawang kuning. Okay, nak bagi dia crunchy sikit. Lepas tu akhir kita topping dengan hiasan daun. So, okay, itu saja dah siap selamat cuba.